Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersua kembali dalam channel Malay Table. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang terus menyokong channel Malay Table. Sebelum tu juga saya nak maklumkan bahawa kebelakangan ni seperti biasalah saya agak sukar sikit untuk nak buat konten-konten video. Hanya saya postkan konten-konten yang berbentuk short sahabat-sahabat semua. Moga dengan kemunculan video kali ini adalah shilling untuk jualan juga seperti yang sebelum-sebelum ini sahabat. Saya ingin buat jualan shilling-shilling saya. Jadi ini adalah shilling yang kali keberapa untuk saya lepaskan. Tema untuk kali ini adalah shilling persidangan tahunan ke-35 patah lah. Okey, kita terus saja kepada shilling yang berada di hadapan kamera ni sahabat. Shilling ni dikeluarkan pada tahun 9 April 1986 oleh Bank Negara Malaysia. Dia dikeluarkan bagi sempena persidangan tahunan ke-35 patah ataupun lebih dikenali sebagai Pacific Asia Travel Association. Dua jenis shilling dikeluarkan untuk persidangan patah ni. Satu perak mengandungi shilling perak proof RM5, nilai muka dia RM5 sahabat semua. Dan satu lagi proof RM1 dan juga RM1 Copernicus yang berada di hadapan ni. Copernicus lah sahabat semua. Sempena juga persidangan bagi patah ni, Malaysia menjadi tuan rumah. Jadi pada 9 April hingga 16 April tersebut, jadi pihak Bank Negara telah mengeluarkan shilling peringatan lah untuk persidangan tersebut. Okey sahabat semua, reka bentuk sahabat, kita pergi pada reka bentuk. Reka bentuk bahagian hadapan sahabat semua memaparkan seekor penyu, iaitu logo rasmi persidangan yang ke-35 lah di bahagian tengah shilling bertarikh 9 April 9 April hingga 16 April 1986 dan perkataan 35 annual conference di bahagian atas shilling. Kita boleh nampak kat sini sahabat semua. Okey semua sahabat. Okey, itu di bahagian di belakang pula reka bentuk di bahagian belakang. Kita boleh nampak reka bentuk belakang dihiasi dengan perkataan Bank Negara Malaysia. Kita boleh nampak Bank Negara Malaysia diletakkan di sebelah atas lah sahabat semua. Nilai muka diletakkan di bahagian tengah. Nilai muka RM1 ataupun lebih dikenali sebagai simbol dolar. Masa ni dikenali sebagai simbol dolar lah sahabat semua. Okey, spesifikasi ni sahabat semua ya. Tahun dikeluarkan tahun 86, nilai muka RM1 sahabat. Okey, komposisi dia Copernicus lah, diperbuat daripada Copernicus. Berat lebih kurang dianggarkan sekitar 17 gram. Diameternya sahabat semua 33.55 mm. Manakala ketebalan adalah sekitar 2.55 mm. Tempaan vintage adalah 500,000 keping sahabat. Kilang dia dikilangkan di Singapura. Harga pasaran dianggarkan sekitaran dalam 35 ke 40 ringgit sahabat semua, dan mungkin akan meningkat lagi sedikit lah. Dia bergantung kepada dan nilainya akan bergantung kepada kebersihan, kecantikan lah, dia punya struktur dia lah, bukan struktur lah, kecantikan lah dia punya sescaping shilling. Itu sahaja sahabat. Saya terlupa, saya nak buat jualan shilling ni dengan nilai harga RM42 siap pos. Maknanya dia punya harga shilling adalah RM35, campur dengan kos pos RM7, bermakna RM42. Jadi saya nak jual dengan harga RM42 lah sahabat, siap pos. Jadi kepada sahabat-sahabat yang ingin memiliki duit shilling patah ni sahabat, bolehlah berhubung dengan saya melalui email saya yang saya letakkan di description. Boleh contact saya, jadi kita boleh berurusan lah. Itu saja sahabat, semoga kita bertemu dengan next video. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih.